Terus menimbulkan rasa tidak selesa kepada tuan rumah. Ni kok Setiap ramai orang tetamu ni, tak perlu faham. tahu batas dan menghormati waktu. ramai orang. Kerana mungkin pada masa yang sama Makan. Terus tuan rumah Ni lah. mempunyai urusan Ni. yang lain yang perlu diselesaikan. Di samping itu, jauhlah segala perkara yang boleh menyusahkan Masjid atau ni. menyakiti hati tuan rumah. besok kita nak sembahyang malam Janganlah lah. kita meminta sesuatu di luar Kalau masjid sini masjid. Apatah lagi mengkritik cuaca yang disediakan. Aku nak semayang Sikap situ. sebegini boleh merosakkan hubungan dan menggagalkan tujuan asal ziarah. Sebaliknya, hiasilah ziarah kita dengan doa dan kebaikan. Doakan tuan rumah agar dilimpahkan rezeki dan keberkatan, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Si daripada bodoh. Al-Miqdad radhiyallahu anhu. Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Ya Allah, ya Tuhan Mana kami, wes? berilah makan kepada orang yang memberi Sini. makan kepada kami, dan Sini. berilah minum kepada orang yang memberi Sini. minum kepada kami. Riwayat Muslim. Ha? Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah Sini. bulan Syawal ini untuk benar-benar Ni berukhuwah. ada pengantin lah wes Rendahkan ni. sedikit ego kita yang Kita tak mungkin selama dijemput. ini kita pertahankan. Ulurkan tangan, bersalaman, dan Pengantin. peluklah saudaramu dengan penuh kasih sayang. Kerana mempereratkan hubungan itu jauh lebih bermakna daripada sekadar berhari raya di rumah yang indah, tetapi hati masih berjauhan. Dalam masa yang Mana sama, mana ke jagalah meja rumput dia? ketika berziarah. Terus. Jadikan Ni hubungan nak. kita sebagai sesuatu Ikut yang jalan besok ke jalan ni? bukan yang membebankan. Ha? Jangan jadikan rumah terbuka sebagai tempat mengumpat, menabur fitnah atau menyebar cerita Aku yang baca tidak berita pasti. ni. Jangan pula pertemuan keluarga menjadi ruang membanding-bandingkan kelebihan, Ha? hingga tanpa kita sedari ada hati yang terluka. Hargailah dan nikmatilah setiap detik bersama kaum keluarga dan sahabat Pula ni. anda masing-masing. Mana terus? Allah memberkati Ni lah. setiap ziarah dan pertemuan kita. Terus ke Para wes? tetamu Allah yang dimuliakan, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian kita. Pertama, Sisi kita budak-budak. hendaklah menziarahi dengan Dah, hati ni yang pengantin ikhlas, lagi. menjaga adab dan Ada sini, sana menghormati sini pengantin tuan ni. rumah. Kunjungan bukan sekadar adat, tetapi ibadah yang harus dilaksanakan dengan penuh ikhlas dan rendah diri. Kedua, kita hendaklah memelihara pandangan mata, tutur kata dan tingkah laku semasa berziarah. Jangan berada terlalu lama Alah. sehingga menyusahkan atau Ada yang mengganggu yes. urusan tuan rumah. Ketiga, kita hendaklah menjadikan setiap Nasi kunjungan rumput je, kat peluang mana? untuk bersalaman, bersua muka dan Ha? mendoakan kebaikan tuan rumah. Mudah-mudahan hubungan yang terjalin dengan adab dan ikhlas akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun Ni mana? Kiri, kanan? faslihu baina akhawaykum wattaqullaha Kiri. la'allakum turhamun. Kiri je. Sesungguhnya orang yang beriman itu Kiri. saudara. Ni. Maka damaikanlah antara kedua-dua saudara kamu yang Allah, kasih berselingkah, rumput. dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Surah Al-Hujurat ayat 10. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril Bancu. hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع Banca. العليم. Bancu. أقول قولي هذا Banca ke وأستغفر bancu? الله العظيم لي ولكم Bancu. ولسائر المسلمين Banca. والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك Mana ni wes? Terus. Terus lagi lah. Sekejap budak. Ada cakap pula. Koyak. Mana koyak? Baju orang tu. Terus. Mana? Alhamdulillahilladzi anzala asy-syari'ah hudan lin-nasi wa rahmah. Sana. Kiri. أشهد أن لا إله Kanan. إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya dah tu. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وبحفظ وقايتك Sultan Selangor Kan cantik kata Melayu. Ya. ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن صلى الله عليه وسلم dan para sahabat radhiyallahu Ada budak sekolah. seperti yang telah dirumuskan oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi beramal dengan mazhab Asy-Syafi'i dan menerima 3 mazhab yang lain serta bertasawuf dengan jalan Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala.